terbang ke desa. Burung merpati terbang ke rimba. Orang tamak mengejar dunia. Akhir hidup rugi sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Yang dihormati barisan penasihat hakim yang adil lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan masanya, guru-guru yang dihormati, dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada pagi yang indah ini, saya Nurul Adina Arissa akan menyampaikan sebuah cerita yang syarat dengan pengajaran bertajuk Akibat Tamak Haloba. Kawan-kawan nak tahu apa yang berlaku kepada setamak itu? Dengarlah cerita saya. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung yang terpencil bernama Kampung Permai. Penduduk kampung tersebut hidup aman, damai dan tanahnya subur. Majoriti penduduk kampung itu hidup dalam keadaan harmoni dan saling bantu-bantu. Namun, ada seorang lelaki bernama Pak Tam yang terkenal dengan sifat tamak halabanya. Pak Tam mempunyai sawah yang paling luas dan ternakan paling banyak. Tetapi, dia tidak pernah berasa cukup dan tidak bersyukur. Dia sentiasa mencari jalan untuk mengauk lebih banyak keuntungan walaupun terpaksa menganiaya jiran tetangga. Pada suatu musim menuai, Kampung Permai dilanda musim kemarau yang panjang. Banyak sawah penduduk kampung kering kontang dan hasil pada mereka merusut teruk. Berbeza dengan orang lain, Pak Tam mempunyai sebuah kolam air peribadi yang besar di belakang rumahnya. Air kolam itu mengalir dari sebatang sungai kecil yang merentasi kampung itu. Melihat penduduk kampung kesempitan air, Pak Tam mula berfikir apa yang harus lakukan. Apa yang patut aku lakukan? Fikirnya. Pak Tam cuba mengambil kesempatan secara licik. Pak Tam menyekat aliran sungai dan membina palang kecil untuk melencongkan semua air sungai itu ke kolamnya. Pak Tam maksa orang kampung beli air daripadanya dengan harga yang sangat mahal. Penduduk kampung yang tidak mampu membayar air terpaksa menyerahkan sebahagian tanah mereka kepada Pak Tam. Sikap Pak Tam semakin menjadi-jadi, kesombongannya semakin jelas. Pada suatu hari, seorang musafir tua yang keletihan datang ke rumah Pak Tam dan meminta sedikit air untuk basah tempat yang kering. Dengan angkuh, Pak Tam menghalau orang tua itu. Air ini hanya orang yang ada wang. Kalau tiada wang, pergi mampus. Dengking Pak Tam. Musafir tua itu tersenyum tawa lalu berkata, "Wahai Pak Tam, bumi ini memberi rezeki untuk dikongsi, bukan untuk dimiliki seorang diri. Berhati-hatilah dengan sikap tamakmu." Pak Tam langsung tak mempedulikan nasihat tersebut. Kawan-kawan nak tahu apa yang berlaku pada Pak Tam? Teruskan mendengar ya. Keesokan harinya, awan hitam pekat tiba-tiba menyelubungi ruang udara Kampung Permai. Hujan lebat turun dengan luar biasa beserta gurun yang berdentang-dentung. Oleh sebab Pak Tam telah menyekat aliran semula jadi sungai, air mula bertakun dan melimpah dengan lajunya di kawasan rumahnya. Bencana mula melanda. Empangan yang dibina Pak Tam pecah akibat tekanan air yang terlalu kuat. Air bah yang banyak mula melaju dan menggelamkan seluruh rumah, harta benda dan binatang ternakan Pak Tam. Sawah padi Pak Tam yang luas bertukar menjadi lautan lumpur. Anehnya, aliran air bah itu langsung tidak menjejaskan rumah penduduk kampung yang lain, kerana kedudukan rumah mereka yang mematuhi laluan semula jadi sungai. Pak Tam tu duduk menangis di tepi jalan melihat segala kekayaannya lenyap dengan sekelip mata.
Dia kini sebatang kara dan tidak mempunyai apa-apa lagi. Walaupun telah dianiaya sebelum ini, penduduk kampung yang baik hati tetap datang bawa makanan dan pakaian untuk Pak Tam. Sikap pemurah penduduk kampung buatkan Pak Tam merasa sangat malu dan menyesal atas perbuatan lampaunya. Sejak hari itu, Pak Tam berubah menjadi seorang rendah diri dan rajin membantu. Kampung Permai kembali aman dan harmoni. Kawan-kawan, mengajar yang kita dapat dari kisah ini adalah kekayaan di dunia tidak kekal. Harta benda boleh lenyap sekelip mata apabila ditimpa bencana atau balasan Tuhan. Jangan ada dendam sama kita, seperti penduduk kampung yang masih batuk Pak Tam walaupun Pak Tam pernah menyerang mereka. Semoga cerita ini menjadi iktibar untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Harap kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.